Siapa yang berminat untuk menunaikan umrah boleh kontak Hijrah Manasik lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Encik? Nama saya Muhammad Hafiz. Puan? Ruhaya. Okey, dari mana Puan? Encik? Daripada Shah Alam. Shah Alam. Okey Encik. Macam mana boleh kenal Hijrah Manasik? Kenal Hijrah Manasik ini dengan Mutawif Ustaz Ramlang dan juga daripada internet lah. Lepas tu macam mana pengurusan bersama dengan Hijrah Manasik dari pendaftaran sampailah ke hari ini? Alhamdulillah bagus. Daripada muda dan hingga kini saya rasa Alhamdulillah lah. Apa yang kita minta tu diberi perhatian lah. Macam mana? Mesti abang rasa yang baru-baru cash kan? Rasa macam takut-takut je kan? Jadi selepas dapat visa, dapat pasport ni, macam mana perasaan abang semua? Mula-mula kami pun rasa gemuruh, ragu-ragu, gemuruh juga. Tapi Alhamdulillah lah sehingga hari ini kita dah dapat visa dan dah masuk ke flight ni. Jadi dah lega lah. InsyaAllah harapnya lepas ni semuanya okey lah. Sesiapa yang berminat untuk menunaikan umrah boleh kontak Hijrah Manasik lah untuk dapatkan quotation ataupun pengurusan daripada mereka. Ini umrah pertama? Kedua. Umrah kedua. Jadi apa? Pertama untuk suami. Oh, okay. Apa harapan untuk suami umrah pertama kak? Saya harap kami berdua dapat menunaikan umrah dengan sempurna dan semoga Allah memudahkanlah urusan kami di sana. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, hubbak fi kulli makan.